Korang semua, bersama saya Dwi Makmur. Hari ni kita nak tunjukkan cara nak buat garlic bread bersama dengan sup tulang mokcu keluaran Dwi Makmur. Jadi untuk bahan-bahan ni kita gunakan daging lembu. Jadi kalau korang nak guna lauk lain pun. Jadi mula-mula kita nak masukkan minyak masak sikit saja. Lepas tu kita nak masukkan kayu manis dan bunga lawang yang kita dah sediakan dalam paket sup tulang mokcu. Lepas tu kita nak tumis bawang holland sehingga garing. Lepas tu masukkan kentang. Yang ni saya pakai 2 biji dan masukkan sedikit air dalam 1000 ml. Lepas tu kita nak letak kita punya sup tulang mokcu punya bunjut. Tu saya pakai 3 bunjut. Lepas tu masukkan daging yang kita dah siap basuh dan kita dah siap potong kecil-kecil. Lepas tu kita biarlah dalam 5 minit, macam tu 10 minit, agak kering macam tu, kita tambahkan lagi 1000 ml lagi. So total setiap sup series kita menggunakan 2000 ml air. Senang kan? Lepas tu letakkan kita punya perasa serbuk lada hitam. Ni pun serbuk lada hitam keluaran Dwi Makmur. Jadi kita punya daun sup. Ni yang buat garlic bread lah. Garlic bread kita gunakan mentega. Lepas tu kita gunakan bawang putih 4 biji saja, tak perlu banyak. Lepas tu korang kena cincang bawang putih tu jadi kecil-kecil macam tu. Senang lah kita nak gaul dengan mentega tu. Seeloknya mentega tu korang kena bakar dalam air fryer untuk dicairkan sikit. Lepas tu letakkan kita punya daun parsley keluaran Dwi Makmur dan sapukan kepada atas roti putih. Roti putih. Lepas tu kita goreng lah atas kuali pan macam ni. Sapu-sapu, agak-agak macam dah garing kekuningan elok macam tu. Pak, kita dah siap. Bau dia memang memang sedap. Nampak? Lepas tu kita buatlah sampai habis roti kita. Siap dah, kita susun-susun dalam pinggan dan makan dengan sup daging kita. Selamat mencuba korang. Bye-bye.